Seorang lelaki menangkap isterinya sedang berpoya dengan teman lelakinya. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Saya mendoakan semua yang melanggan channel saya supaya dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah SWT. Hilmi, seorang lelaki berusia 30 tahun, adalah seorang suami yang penuh kasih sayang dan bertanggungjawab. Dia telah berkahwin dengan Filzah, seorang wanita muda berusia 26 tahun, selama 3 tahun. Pernikahan mereka dibina atas dasar cinta dan kesetiaan. Mereka saling mencintai sejak zaman universiti, dan pernikahan mereka adalah bukti komitmen mereka untuk bersama dalam suka dan duka. Dari pernikahan itu, lahir seorang anak lelaki bernama Jufri, yang kini berusia 2 tahun. Jufri adalah kebanggaan Hilmi dan Filzah, dan hidup mereka nampak sempurna di mata orang luar. Namun, seperti setiap cerita bahagia, kadang-kadang awan kelabu datang tanpa disedari. Awalnya, tidak ada yang menyangka bahawa perkahwinan Hilmi dan Filzah akan menghadapi ujian besar. Segalanya berubah ketika Kamal, seorang lelaki muda berusia 24 tahun, masuk ke dalam kehidupan mereka. Kamal adalah seorang individu yang kacak, tinggi, dan memiliki daya tarikan tersendiri. Dengan ketinggian 178 cm dan badan yang fit kerana sering bermain bola sepak dan pergi ke gimnasium, dia adalah idaman ramai wanita. Tidak hanya itu, Kamal juga petah bercakap dan mempunyai karisma yang membuatkan orang mudah tertarik padanya. Kamal pertama kali bertemu Filzah ketika dia sedang berbelanja di sebuah pasar raya. Ketika itu, Filzah sedang memilih barang-barang keperluan rumah bersama Jufri. Kamal, yang melihat kecantikan Filzah dari jauh, terpikat pada pandangan pertama. Dia tidak tahu bahawa Filzah sudah berkahwin, tetapi setelah mendekati dan berbual dengannya, dia mendapati bahawa dia adalah seorang isteri dan ibu kepada seorang anak lelaki. Namun, fakta itu tidak menghalang niatnya untuk mendekati Filzah. Sebaliknya, ia menjadi cabaran bagi Kamal untuk mendapatkan wanita yang dia anggap istimewa. Kamal mula menghubungi Filzah melalui media sosial. Dia sering meninggalkan komen di gambar-gambar Filzah dan akhirnya meminta nombor telefonnya dengan alasan ingin berkongsi tips membeli barangan di pasar raya. Filzah, yang pada mulanya tidak merasakan apa-apa, memberikan nombor telefonnya kerana merasa tidak ada salahnya. Namun, seiring masa, Kamal mula lebih agresif dalam pendekatannya. Dia sering mengirim mesej mesra dan kadang-kadang menelefon Filzah hanya untuk berbual ringan. Filzah, yang pada asalnya tidak mengambil berat tentang tindakan Kamal, mula merasa risau apabila godaan itu semakin kerap. Dia cuba menolak ajakan Kamal untuk minum kopi atau makan bersama, tetapi Kamal sentiasa mencari alasan untuk mengajaknya keluar. "Aku hanya ingin berkawan," kata Kamal suatu hari. "Kamu nampak macam orang yang boleh difahami." Filzah, yang sebenarnya mencintai suaminya, Hilmi, cuba menepis perasaan aneh yang mula timbul dalam hatinya. Dia tahu bahawa apa yang dilakukan Kamal adalah salah, tetapi ada sesuatu tentang cara Kamal berbicara dan bertindak yang membuatnya merasa dihargai. Hilmi, di sisi lain, mula menyedari perubahan dalam tingkah laku isterinya. Filzah yang dulunya sentiasa tersenyum dan penuh perhatian kini kelihatan lebih pendiam dan sering tenggelam dalam fikiran. Ada kalanya dia terlihat gugup apabila telefon bimbitnya berbunyi, dan dia sering keluar rumah dengan alasan ingin membeli barang keperluan. Hilmi, yang sangat mencintai isterinya, mula merasakan bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Suatu malam, ketika Filzah sedang mandi, Hilmi mengambil keputusan untuk melihat telefon bimbit isterinya. Dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya, tetapi rasa curiga telah mengalahkan logiknya. Apabila dia membuka aplikasi perbualan, dia mendapati bahawa ada beberapa mesej daripada seseorang bernama Kamal. Mesej-mesej itu penuh dengan kata-kata manis dan pujian, dan ada juga cadangan untuk bertemu. Hilmi terkejut dan marah, tetapi dia cuba menenangkan diri. Dia mencatat nombor telefon Kamal dan memutuskan untuk mengawasi gerak-gerik isterinya. Hilmi mula menggunakan aplikasi penjejakan untuk memantau lokasi Filzah. Dia mengetahui bahawa isterinya kadang-kadang pergi ke tempat-tempat yang tidak biasa, seperti restoran mahal di tengah bandar.
Suatu hari, Hilmi mengambil cuti kerja dan mengikut isterinya secara rahsia. Apabila dia tiba di sebuah restoran yang elegan, dia melihat Filzah sedang duduk bersama Kamal. Mereka kelihatan akrab, dan Kamal sedang tersenyum manis kepada Filzah. Hilmi tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia masuk ke dalam restoran dan menyerbu meja mereka. "Apa yang kamu buat di sini?" bentak Hilmi kepada Filzah. "Dan siapa lelaki ini?" Filzah terkejut dan berasa malu. Dia cuba menjelaskan, tetapi Kamal, yang merasa terganggu, mencuba untuk mempertahankan diri. "Kami hanya makan bersama." "Tidak ada apa-apa yang berlaku," kata Kamal dengan nada tenang. "Tidak ada apa-apa." "Lalu kenapa kamu menggoda isteriku?" balas Hilmi dengan emosi yang memuncak. Perdebatan itu menjadi hebat, dan pengunjung restoran mula memperhatikan. Hilmi akhirnya menarik Filzah keluar dari restoran, meninggalkan Kamal yang masih duduk dengan wajah dingin. Selepas kejadian itu, Hilmi tidak dapat menerima perlakuan isterinya. Dia merasa bahawa cinta mereka telah ternoda oleh kehadiran Kamal. Walaupun Filzah cuba memohon maaf dan menjelaskan bahawa dia tidak pernah berbuat silap, Hilmi sudah hilang kepercayaan. Dia memutuskan untuk pergi ke mahkamah syariah untuk menceraikan Filzah. Proses perceraian itu tidak mudah, tetapi setelah beberapa bulan, Hilmi dan Filzah akhirnya bercerai secara sah. Mahkamah memberikan hak penjagaan anak kepada Hilmi, kerana dia dianggap lebih mampu memberikan kehidupan yang stabil kepada Jufri. Setelah perceraian itu, kehidupan Filzah berubah sepenuhnya. Dia tinggal sendirian, merenung tentang keputusan-keputusannya yang telah membawa kepada kehancuran perkahwinannya. Kamal, yang pada mulanya kelihatan peduli, akhirnya meninggalkannya begitu saja. Dia menyedari bahawa Kamal tidak benar-benar mencintainya, dia hanya ingin memenangi cabaran untuk mendapatkan wanita yang sudah berkahwin. Di sisi lain, Hilmi berusaha menjadi seorang ayah tunggal yang baik untuk Jufri. Dia belajar bagaimana menjaga anaknya sendirian dan berusaha untuk melupakan luka yang ditinggalkan oleh perceraian itu. Walaupun kecewa, Hilmi tetap bersyukur kerana dia masih mempunyai Jufri, cahaya kecil dalam hidupnya. Cerita ini adalah pengajaran tentang pentingnya kesetiaan dan komitmen dalam perkahwinan. Godaan mungkin datang dalam pelbagai bentuk, tetapi yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Bagi Hilmi dan Filzah, ujian itu membawa kepada kehilangan, tetapi juga pembelajaran yang mendalam tentang nilai cinta sejati. Hari-hari selepas perceraian itu tidak mudah bagi Hilmi. Walaupun dia berusaha menjadi seorang ayah tunggal yang baik, ada banyak cabaran yang harus dihadapi. Salah satunya adalah Jufri, anak lelaki mereka yang masih berusia 2 tahun. Jufri adalah anak yang aktif dan manja, tetapi kerinduan terhadap ibunya semakin ketara dari hari ke hari. Sebagai seorang bapa, Hilmi sering merasa tercabar untuk memenuhi keperluan emosi anaknya. Suatu malam, Hilmi sedang duduk di ruang tamu, menonton televisyen sambil mendengar suara hening dari bilik tidur Jufri. Dia menghela nafas lega, berharap Jufri akan tidur dengan tenang malam itu. Namun, tiba-tiba, suara tangisan kencang memecahkan keheningan malam. Jufri menangis dengan kuat, mencari ibunya. Hilmi segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam bilik tidur Jufri. "Ada apa, sayang?" "Ayah di sini," kata Hilmi lembut, cuba memeluk Jufri. Namun, Jufri terus menangis dengan keras, meronta-ronta dalam pelukan Hilmi. "Mama, Mama," teriak Jufri dengan nada penuh kesedihan. Hilmi merasa hatinya tersentuh mendengar panggilan anaknya untuk ibunya. Dia cuba memujuk Jufri dengan menyanyikan lagu pengantar tidur dan membelai-belai rambutnya. Namun, usaha itu sia-sia. Jufri terus menangis dengan lebih kuat, seolah-olah dia tidak dapat menerima fakta bahawa ibunya tidak ada di sana. Keadaan ini bukanlah kali pertama berlaku. Dalam beberapa bulan terakhir, Jufri sering menangis di tengah malam, meminta ibunya. Setiap kali kejadian ini berlaku, Hilmi tidak punya pilihan lain selain menelefon Filzah. Walaupun hubungan mereka telah berakhir, Hilmi tahu bahawa kehadiran Filzah adalah satu-satunya cara untuk menenangkan Jufri. Dengan perasaan berat,
Hilmi mengambil telefon bimbitnya dan menekan nombor Filzah. Suara deringan terdengar beberapa saat sebelum Filzah menjawab. "Assalamualaikum, Hilmi," kata Filzah dengan nada datar. "Waalaikumsalam. Maaf ganggu malam-malam ni, tapi Jufri menangis lagi. Dia tak berhenti meronta-ronta nak jumpa kamu," kata Hilmi dengan suara letih. Filzah terdiam seketika. Dia tahu bahawa Jufri sangat merindui dirinya, dan dia sendiri juga merindukan anaknya. "Aku akan datang sekarang," balas Filzah akhirnya. Dalam masa kurang daripada sejam, Filzah tiba di rumah Hilmi. Dia masuk ke dalam bilik tidur Jufri dan melihat anak lelaki kecilnya menangis dengan mata basah dan wajah merah. Tanpa ragu, Filzah memeluk Jufri erat-erat. "Mama di sini, sayang." "Mama di sini," bisik Filzah lembut sambil membelai rambut Jufri. Jufri, yang mendengar suara ibunya, segera berhenti menangis. Dia memeluk Filzah dengan erat, seolah-olah takut ibunya akan hilang lagi. Filzah duduk di tepi katil bersama Jufri, memujuknya sehingga dia tertidur dengan tenang. Hilmi, yang berdiri di pintu bilik, memerhatikan kejadian itu dengan hati yang terasa pedih. Dia melihat betapa pentingnya kehadiran Filzah dalam hidup Jufri. Dia juga tidak dapat menafikan bahawa dia sendiri merindukan Filzah. Melihat senyuman lembut di wajah Filzah ketika menenangkan Jufri membuatkan kenangan lama mereka berdua kembali terlintas di fikirannya. Setelah Jufri tertidur, Filzah keluar dari bilik dan duduk di ruang tamu bersama Hilmi. Keadaan menjadi sunyi sejenak, hanya bunyi jam dinding yang terdengar. Akhirnya, Hilmi memecah keheningan. "Terima kasih kerana datang," kata Hilmi dengan nada rendah. "Aku tahu Jufri sangat memerlukan aku," balas Filzah dengan suara yang sedikit tergugat. Aku juga sangat merindukannya." Hilmi menghela nafas panjang. "Aku tahu kita sudah bercerai, tapi aku mula berfikir tentang kita. Tentang Jufri. Apa yang berlaku pada kita dulu, aku tidak boleh menafikan bahawa itu meninggalkan luka. Tapi, melihat Jufri sekarang, dia begitu memerlukan kita berdua." Filzah menundukkan kepalanya, air mata mula mengalir di pipinya. "Aku tahu aku salah, Hilmi. Aku biarkan godaan Kamal mempengaruhi hatiku. Tapi aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya bingung ketika itu." Hilmi merasa hatinya tergerak mendengar kata-kata Filzah. Dia tahu bahawa perkahwinan mereka telah mengalami ujian besar, tetapi dia juga tahu bahawa cinta mereka belum sepenuhnya mati. Mungkin, dengan usaha bersama, mereka masih boleh memperbaiki segalanya demi Jufri. "Filzah, aku juga merindukanmu," kata Hilmi dengan suara yang penuh emosi. "Aku tahu kita tidak sempurna, tapi mungkin kita boleh cuba rujuk kembali. Bukan sahaja untuk Jufri, tapi untuk kita juga." Filzah menatap Hilmi dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tidak menyangka bahawa Hilmi masih mempunyai perasaan untuknya. "Kamu serius?" tanyanya dengan nada ragu. Hilmi mengangguk. "Ya, aku serius. Aku tahu kita perlu berusaha keras, tapi aku percaya kita masih boleh memperbaiki apa yang telah retak. Kita masih ada cinta, kan?" Filzah tersenyum lemah. "Ya, kita masih ada cinta." Setelah perbincangan itu, Hilmi dan Filzah mula berkomunikasi lebih kerap. Mereka membincangkan cara-cara untuk memperbaiki hubungan mereka dan memberikan kehidupan yang stabil kepada Jufri. Mereka juga bersepakat untuk menghadiri kaunseling perkahwinan untuk membantu mereka mengatasi konflik lalu dan membangunkan asas yang lebih kukuh untuk masa depan. 3 bulan kemudian, setelah banyak perbincangan dan usaha bersama, Hilmi dan Filzah akhirnya membuat keputusan untuk rujuk kembali. Mereka menandatangani dokumen rujuk di Mahkamah Syariah, dan kehidupan mereka kembali bersatu sebagai sebuah keluarga. Bagi Jufri, ini adalah hadiah terbaik yang dia boleh dapatkan. Dia kini bisa melihat kedua ibu bapanya bersama-sama, penuh cinta dan kasih sayang. Bagi Hilmi dan Filzah, ini adalah permulaan baru. Mereka belajar untuk memaafkan kesilapan lalu dan berjanji untuk saling mencintai dengan lebih baik. Cerita ini adalah pengajaran tentang kekuatan cinta dan komitmen.
Walaupun ujian datang dalam pelbagai bentuk, cinta sejati sentiasa ada jalan untuk pulih dan bertahan. Terima kasih kerana bersama saya hingga ke akhir cerita ini. Jika anda merasakan perubahan emosi dalam kisah ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Jika anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan tentu saja, langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang menyelami pengalaman manusia seharian. Hingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya.